Assalamualaikum pejuang PhD. Okey, hari ini kita akan menjawab satu lagi persoalan ya, di mana bakal pelajar PhD selalunya selepas mereka dah siapkan draft proposal, okey, mereka akan tanya macam mana nak cari supervisor. Tak kenal ni, tak tahu dari universiti tersebut siapa pakarnya, siapa yang nak dicadangkan sebagai supervisor, kan? Okey, macam mana caranya? Okey, pertama, setiap universiti selalunya ada expert database ataupun universiti expert database, kan? Di mana di situ kita boleh cari nama pensyarah yang berkait dengan area yang kita kaji. Okey, itu pertama. Jadi kita boleh tengok di situ pensyarah tersebut pernah publish paper berkaitan dengan area yang kita kaji tu. Kemudian kita tengok juga di situ kajian-kajian lepas, kalau ada student dia yang dah graduate, area mereka apa, lebih kurang atau mirip dengan kita tak, kan? Kita tengok penerbitan dia, publication dia, kita tengok grant dia yang dia pernah dapat berkait tak dengan area kita. Jadi dari situ kita tahu kepakarannya apa. Kita ada email mereka di situ, jadi kita juga boleh approach mereka melalui email ya. Tanya sudi tak nak menerima saya sebagai pelajar PhD doktor, kan? Kemudian dua, okey. Tadi tips yang pertama. Yang kedua, kita boleh letak area kita tu, area yang kita nak kaji tu di Google Scholar. Okey. Kemudian kita tengok di situ paper apa yang masuk. Tengok siapa researcher dia, siapa author of the article tersebut. Kalau kita aim untuk sambung belajar di dalam negara, di dalam Malaysia ya. Jadi kita tengok artikel-artikel yang di dalam Malaysia, siapa pensyarah dia yang banyak kajian yang berkait dengan area kita tu. Okey, dari situ kita boleh approach mereka sebab dah ada affiliation kan di artikel tersebut, ada contact, email address di situ, ada tulis dari universiti mana. Jadi kita boleh approach di situ juga, melalui cara itu juga ya. Okey. Itu antara cara-cara untuk mencari supervisor bagi PhD anda. Jadi harap-harap apa yang saya bagi tahu, dua tips tadi dapat membantu anda dalam mencari supervisor mengikut kepakaran dan bidang yang anda kaji ya. Okey, faham ke? Faham. Okey, dengan itu kita jumpa lagi di isu akan datang yang saya akan kupas lagi, persoalan akan datang yang saya akan jawab lagi. Okay, bye.